Kami sedang menurunkan harga dengan ketara. Lihat apa yang sedang berlaku. Harga sedang jatuh dengan ketara. Dan selepas kita selesai mengalahkan Iran yang kini sedang kalah teruk, tidak lama lagi saya akan mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Syarikat. Pada dasarnya, itulah sebabnya kita ada sekatan. Trump telah membuat satu kenyataan kontroversial dalam beberapa hari lepas dalam ucapan kepada sekumpulan polis dan bomber yang berpakaian seragam. Dia berkata bahawa tidak lama lagi dia akan mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah Amerika Syarikat. Adakah itu hanya cakap besar? Dalam video ini, saya akan tunjukkan sesuatu yang Amerika Syarikat telah lakukan secara rahsia dan ia membuktikan bahawa mereka sebenarnya hanya menggertak. Mari kita terus kepada intinya. 4 hari sebelum mengatakan bahawa beliau akan mengisytiharkan Selat Amerika, Trump sudah pun membentangkan versi yang lebih ringkas bagi idea yang sama. Duduk di meja Oval Office, dikelilingi oleh juru gambar, seorang wartawan bertanya secara langsung, "Apakah penilaian anda tentang Selat Hormuz?" Beliau menjawab bahawa hanya ada satu kuasa yang mampu mengawal Selat Hormuz. Amerika Syarikat menyebut sekatan Amerika itu sebagai tembok besi. Tidak pernah gagal. Satu-satunya kuasa yang mengawal Selat Hormuz pada masa ini ialah Tentera Laut Amerika Syarikat. Kita ada sekatan yang tidak pernah gagal. Ia adalah tembok besi. Mereka juga telah menyapu seluruh selat untuk mencari periuk api. Dan disinilah terletaknya sebab di sebalik gertakan itu. Menurut laman berita Axios, terdapat satu laluan laut di Hormuz yang telah beroperasi selama beberapa minggu hampir secara rahsia. Ia terletak di selatan selat itu berhampiran pantai Oman. Antara 15 hingga 20 kapal tangki minyak melalui kawasan itu setiap malam, dilindungi oleh pesawat pejuang Tentera Udara Amerika. Satu pasukan petugas yang diketuai dari Fort Bragg menyusun setiap hari bersama dengan Kuwait, Arab Saudi dan Emiria Arab Bersatu senarai kapal mana yang boleh melalui. Dan ia membahagikan mereka kepada slot masa. Ada untuk masuk, ada untuk keluar. Menurut Axios, hasilnya adalah kira-kira 10 juta tong sehari kembali ke pasaran. Separuh daripada jumlah yang keluar sebelum perang. Pada beberapa malam, puncaknya mencecah 20 juta. Sekarang, beri perhatian pada butiran ini kerana ia menerangkan banyak perkara. Koridor ini atau saluran, seperti yang dipanggil oleh beberapa portal, bukanlah muncul begitu sahaja minggu ini. Ia ada asal-usulnya. Pada bulan Jun, Amerika Syarikat dan Iran hampir mencapai satu perjanjian sementara untuk membuka semula Hormuz. Cuma ia gagal kerana satu perkara yang sangat spesifik. Iran mahu kapal-kapal melalui laluan utara di bawah kawalan Iran di mana mereka boleh menentukan siapa yang boleh lalu dan mengenakan bayaran untuk itu. Amerika Syarikat mahu melindungi laluan alternatif di sepanjang pantai Oman. Perjanjian itu gagal, sebahagian besarnya disebabkan oleh pertikaian laluan ini. Dan pertikaian itu tidak hilang, ia menjadi koridor yang wujud hari ini. Dan ini bukan kali pertama manuver seperti ini berlaku di sana. Satu siasatan oleh Reuters pada bulan Jun lagi telah pun mengesan tentera Amerika mengawasi puluhan pemindahan minyak rahsia dari kapal ke kapal menggunakan drone udara, drone air dan helikopter. Berhampiran Fujairah dan pelabuhan Sohar di Oman. Sekurang-kurangnya, 116 kapal telah mengambil bahagian dalam perkara ini sehingga ketika itu. Dan ada satu perkara yang agak menarik. Teknik memindahkan kargo secara tersembunyi dan mematikan transponder kapal supaya hilang dari radar, ini adalah teknik yang sama yang telah digunakan oleh Iran sendiri selama bertahun-tahun untuk mengelak sekatan. Maksudnya, Amerika Syarikat mengambil manual lawan dan menggunakannya terhadap mereka.
dan anda boleh lihat hasil koridor itu pada peta tanpa perlu sebarang statistik yang rumit. Data penjejakan maritim menunjukkan kapal-kapal berkumpul di kawasan berlabuh Fujairah dan pantai Dubai menunggu giliran untuk melintas. Sementara itu di seberang Timur Tengah, di Bab El Mandab, trafik meningkat dengan mendadak di sana. Lebih daripada 40 kapal melintasi setiap hari pada sesetengah hari. Di sini, di Hormuz, hanya sedikit lebih daripada 10. Perbezaannya sangat ketara. Cuma peta ini menunjukkan siapa yang menghidupkan transponder mereka. Dan konvoi itu, seperti yang anda sudah lihat, bergerak dengan transponder dimatikan. Jadi, 10 yang muncul itu hanyalah sebahagian kecil. Apa yang benar-benar melintas adalah seperti yang diceritakan oleh Axios. Dan apa yang ditunjukkan oleh peta itu adalah kesan sebenar daripada perkara itu. Barisan mereka yang sedang menunggu giliran. Dan barisan ini tidak bergerak sendiri, seseorang memutuskan siapa yang keluar dari barisan itu. Kerana koridor itu bukan sekadar pengiring, ia juga adalah sekatan. Mereka yang memutuskan siapa yang boleh lalu dan siapa yang perlu berhenti adalah orang Amerika. Dengar betul-betul audio ini? Ini adalah rakaman radio yang dikeluarkan oleh CENTCOM, iaitu Komando Pusat Amerika Syarikat. Kapten, kami meminta anda menukar haluan ke 190. Jika anda tidak mematuhi, kami akan memaksa anda untuk mematuhi arahan ini dengan kekerasan. Yang sedang bercakap ialah sebuah kapal perang Amerika. Di hujung sana talian, sebuah kapal dagang sedang cuba sampai ke sebuah pelabuhan Iran. Boleh dengar? Suara itu meminta kapten untuk menukar haluan dan memberi amaran bahawa jika dia tidak menurut, mereka akan menggunakan kekerasan terhadapnya. Beginilah cara koridor itu berfungsi. Ia bukan melalui diplomasi. Ia berjalan dengan arahan disokong ancaman penggunaan kekerasan. Dan menurut pihak Komando Amerika sendiri, ini bukan kes terpencil. Puluhan kapal sudah pun diarahkan semula. Ada yang dilumpuhkan, ada yang dinaiki dan diperiksa. Dalam kata lain, minyak dari teluk boleh keluar. Kapal yang menuju ke Iran tidak boleh masuk. Itulah sebenarnya yang dikatakan oleh Trump dalam jawapan yang sama. Ia terbuka untuk pihak lain, bukan untuk mereka. Dan untuk anda faham betapa besarnya perkara ini, lihatlah apa yang sedang dipertaruhkan. Selat Hormuz menyumbang kira-kira 20% daripada semua minyak dan gas yang beredar di dunia. Apabila perang bermula, Carlyle Group, salah satu firma pengurusan aset terbesar di dunia, mengira bahawa kejutan sebesar ini boleh mengeluarkan antara 5 hingga 10 juta tong sehari dari pasaran. Sesuatu yang setanding dengan krisis minyak pada tahun 70-an. Kerana itulah julat yang sedang dikembalikan oleh koridor itu ke pasaran sekarang, setiap malam tanpa sesiapa pun melihat. Ia masih belum mencapai jumlah biasa, tetapi itulah perbezaan antara krisis dan keruntuhan. Sekarang timbul satu soalan. Bagaimana anda boleh melepasi 20 kapal tangki minyak setiap malam di bawah hidung pengawal revolusi? Dan jawapannya bukan di laut. Ia berada di udara. CENTCOM telah menjalankan kempen selama 2 minggu, bukan terhadap armada Iran, tetapi terhadap mata mereka. Mereka menyasarkan radar pantai, sistem pengawasan maritim, segala yang digunakan oleh Iran untuk memantau selat itu. Menurut pegawai Amerika yang bercakap dengan Axios, hari ini Iran hanya dapat memantau terusan selatan dengan beberapa radar yang berjaya mereka bina semula. Dan dengan pemerhati di atas bot laju, memerhati dengan mata kasar. Dan itu menjelaskan sesuatu yang ditunjukkan oleh data pemantauan maritim. Sebahagian besar serangan terbaru ke atas kapal berlaku tepat di laluan selatan, laluan yang sama dengan koridor itu. Menurut apa yang diterangkan oleh para pegawai, Iran tahu laluan konvoi itu. Apa yang mereka tidak tahu lagi ialah bila dan di mana tepatnya. Jadi, mereka menembak secara membuta tuli ke kawasan itu. Dan jet pejuang Amerika berada di situ, tepat untuk memintas apa sahaja yang mereka lancarkan. Salah seorang pegawai memberitahu bahawa mereka telah menembak jatuh 8 drone dan 2 peluru berpandu jelajah Iran dalam operasi ini. Dan salah seorang daripada mereka merumuskan kepada Axios dalam satu ayat apa yang sedang berlaku. Kami mengawal terusan selatan selama 2 bulan. Pengawal revolusi boleh mengganggu, tetapi mereka tidak mengawal selat itu.
Kamilah yang mengawal. Kita mengawal selat itu 100%. Sekarang, adakah mereka boleh menimbulkan masalah? Ya, mereka boleh menimbulkan masalah. Tetapi mereka sudah bankrupt. Mereka tiada wang. Awak tahu, Iran sudah bankrupt. Betul-betul bankrupt. Sekarang, mari kita kembali kepada ucapan di pejabat oval itu. Dia memanggil sekatan itu sebagai tembok keluli. Dia kata ia tidak mungkin gagal. Kawalannya 100%. Dengan laluan baru yang digunakan setiap malam itu, kata-kata Trump bukan sekadar cakap kosong. Dia berkata secara terbuka apa yang pasukan operasi katakan di luar kamera. Dan 4 hari kemudian, dia meningkatkan pertaruhan dengan mengatakan bahawa selat itu adalah wilayah Amerika. Pengawal revolusi Iran yang selama bertahun-tahun mengancam untuk menutup selat itu, kini melihat ke arahnya dan tidak dapat melihat siapa yang sedang melaluinya. Dan di sebelah sana, apa yang Iran boleh tawarkan? Baiklah, satu senarai tuntutan. Ketua Perunding Iran berkata bahawa negara itu tidak akan beralah selagi Amerika Syarikat tidak memenuhi semua permintaannya. Antara tuntutan tersebut ialah pampasan untuk perang, penamatan kepungan terhadap pelabuhan, pengunduran tentera dari rantau itu, penamatan sekatan dan pemulangan aset yang dibekukan. Sekarang, berhenti sejenak dan fikirkan apa yang senarai ini maksudkan. Negara yang sedang memenangi perang tidak akan meminta pampasan, tidak meminta wang yang dibekukan itu dikembalikan. Orang yang meminta itu adalah orang yang sedang mengira duit shilling. Dan bukan saya yang cakap begitu. Trump sendiri yang berkata dalam ucapan beliau di Oval Office bahawa inflasi di Iran hampir 300%. Dan perbendaharaan yang melaksanakan sekatan menggunakan ungkapan yang lebih keras lagi. Ekonomi jatuh bebas. Secara praktikal, Iran duduk di meja rundingan dengan senarai yang sangat panjang dan poket yang kosong. Iran pernah cuba mendapatkan wang dengan menggunakan selat itu sendiri. Iran menubuhkan pihak berkuasa sendiri yang mengenakan bayaran menurut perbendaharaan Amerika. Jumlahnya setara dengan tol, sehingga $2 juta setiap kapal untuk melalui laluan yang dianggap sah olehnya. Dan lihat bagaimana orang Amerika bertindak balas terhadap perkara ini, terutama dari segi keuangan. Perbendaharaan Amerika menyebut tol itu sebagai pemerasan dan memburu kapal-kapal yang menyokong skim tersebut. Terdapat lebih daripada 100 kapal dari apa yang dipanggil armada bayangan. Rangkaian kapal tangki minyak yang menyamar itu yang digunakan oleh Iran untuk menjual minyak secara tersembunyi yang sudah pun tersenarai dalam senarai sekatan. Dan kemudian tindakan balas yang lebih tegas, yang tidak perlu diumumkan, koridor itu. Kerana apa yang Iran kenakan ialah bayaran laluan. Dan laluan itu, sekarang yang menjual adalah Amerika Syarikat. Secara praktikal, Iran cuma memegang tol itu tanpa pelanggan. Dan ada satu lagi butiran yang menunjukkan betapa seriusnya kerajaan Amerika mengambil perkara ini. Lihat, koridor itu melalui pesisir pantai Oman. Oman adalah sekutu Amerika Syarikat dan pada masa yang sama, ia adalah negara yang sedang menjadi perantara dengan Iran. Pada 17 hari bulan, Trump telah memberi amaran bahawa beliau mungkin akan menyerang Oman jika negara itu mengganggu usaha di selat tersebut. Itu adalah amaran keras kepada sekutu. Tetapi ia menunjukkan satu perkara. Bagi Amerika Syarikat, koridor itu tidak boleh dibincangkan dengan sesiapa pun, termasuk dengan mereka yang membantu. Dan ada lagi, pada hari yang sama, 19 hari bulan itu, hari di mana Axios mendedahkan koridor tersebut, Trump bercakap 2 kali mengenai Iran. Dan kedua-dua ucapan itu, jika digabungkan, menunjukkan bahawa koridor itu hanyalah satu sebahagian daripada rancangan itu. Yang pertama adalah, pada waktu petang, di podium Rumah Putih, dia berkata bahawa Selat Hormuz tidak akan lagi menjadi sepenting dahulu. Sebabnya, Amerika Syarikat sedang membina saluran paip minyak dalam jumlah rekod dan menemui sumber minyak lain dalam negara sendiri. Maksudnya, dia sedang mengatakan bahawa dalam beberapa tahun akan datang, tak perlu lagi melalui situ. Yang kedua adalah lebih kurang sejam kemudian di media sosialnya, Truth Social. Lihat hantaran dia. Dia mengumumkan apa yang dia panggil sebagai D-Day ekonomi. Pesan dia mudah. Mana-mana negara, mana-mana bank, mana-mana syarikat di dunia yang membantu Iran dalam apa jua cara
akan menerima akibatnya. Penyeludupan minyak, pemindahan wang, syarikat cangkrang, semuanya. Sekarang, mari kita gabungkan kepingan-kepingan teka-teki ini. Pertama, koridor yang mengeluarkan minyak dari Teluk hari ini setiap malam. Kedua, sekatan yang memotong sumber keuangan Iran pada masa yang sama. Dan akhirnya, saluran paip minyak yang jika menjadi kenyataan akan menghilangkan kuasa Iran untuk mengancam dunia dengan selat itu. Satu perkara untuk sekarang, satu untuk jangka masa sederhana, satu untuk masa depan. Apa yang jelas ialah mereka mempunyai rancangan. Dan dengan rancangan itu sedang berjalan, Trump pergi ke sana dan bercakap di wilayah Amerika. Sama ada itu hanya gertakan atau tidak, hakikatnya bahagian yang paling sukar sudah pun sedang dilakukan. Apa yang masih belum diputuskan ialah berapa lama lagi Iran akan bertahan. Menurut Axios, koridor itu sudah mengembalikan separuh daripada minyak yang melalui situ sebelum perang. Separuh lagi hanya akan kembali apabila Iran menyerah atau apabila kehabisan wang untuk teruskan. Jika anda suka melihat bahagian perang ini yang tidak diceritakan oleh portal-portal, tekan suka dan langgan kerana kisah ini masih akan ada bab-bab baru. Jumpa lagi di video seterusnya.